dimasuhkan. Pendidikan percuma, tapi pendidikan dimasuhkan. Saya auta kerana semua janji kelau, ketimbang Madani hanya kulit bahasa. Ramai yang sindir. Oh, pasal apa? Menang hari ini, turun minyak esok. Mengapa tak jadi? Mengapa tak jadi? Kita tak perintah. Saya tidak menjadi Perdana Menteri. Nak buat macam mana? Kalau sekarang, dengan harga minyak sekarang, tidak ada sebab minyak tidak boleh turun. Dengan harga minyak kelapa sawit sekarang, tidak ada sebab minyak kelapa sawit tidak boleh, terutama minyak mentah, minyak makan, tidak boleh diturunkan. Ia tidak boleh diturunkan kerana pihak penguasa yang di atas itu memikirkan cara menyelamatkan korporat di atas, dan kita memikirkan cara menyelamatkan rakyat di bawah. Itu bedanya. Semua terpedaya, politik mileage, bermain kata, rakyat menunggu hak yang nyata dalam hening suara kita. Kepada semua mahasiswa, ibu bapa, negara ini harus ditadbir dengan baik. Dan insya-Allah kita tadbir, kita batalkan PTN anak miskin. Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, dari pelajaran rendah hingga universiti, kerajaan mesti tanggung semuanya. Anak orang kampung, bersawah, berternak, tak boleh berhutang. Anak ini dapat PTN, belum kerja, kena dah hutang. No, tak ada guna. Kalau saya ingat saya mimpi nak jadi Perdana Menteri, saya tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat, anak orang miskin bayar nak masuk universiti. Malu muka saya sebagai pemimpin negara ini. Beri harapan tapi tetap sama, keriuhan politik wajah yang sama. Kami berdoa untuk sebuah sinar, kembalikan suara hilang di udara. Ya salam, ya salam, ya salam, bangkitkan sedar. Ya salam.